Busy ke? Kalau busy saya akan update kepada you all. Kalau tak busy, mungkin korang boleh select kalau ada apa-apa projek. So hari ni kita singgah ke kilang 3-in-1 Ironcraft and Paint nak tengok projek apa yang tengah jalan sekarang So tadi tim bagi tahu, macam boleh nampak dekat sini dah beratur frame besi yang warna putih ni adalah untuk projek Anggun Lumayan. Kalau yang belah dalam ni pula, korang tengok dalam frame besi dia dah ada pun dia punya kerawang kat dalam tu. Yang kat bawah ni tengah nak silikon, okay, nak silikon gam kiri kanan, lepas tu nak pasang kerawang lah. So ini adalah untuk projek An-Najah dekat Johor. Okay, projek An-Najah ni best tau. Kalau tuan-tuan update kita punya projek coming soon, An-Najah ni bukan saja divider, dia ada buat projek deco juga, ada buat custom kabinet juga. Dan kita akan dokumentarikan pula projek tu. Tolong stay tune, okay? Kalau tak ada dekat 3-in-1 Ironcraft, boleh pergi follow akaun kita lagi satu, 3-in-1 Decorative Art. Kat sana kita akan update banyak sangat konten-konten dekorasi, okay? Link kita ada dekat bio untuk follow kita punya rumah hijau, okay?